Kalau siapa pengikut cerita K505 ni, korang ada tengok satu babak yang mana Ozzy ni lari dikejar oleh Syahrul dalam watak tu, watak Zamarul lah. Okey. Masa buat babak tu, kita syuting ni dalam hutan di Hulu Perdik, dalam tempat di mana kem askar ni berlatih menembak. Okey. Semua pelakon, pengarah-pengarah, teknikal semua ada di bawah. Dia kawasan berbukit tau. Okey. Tinggi, abang kena daki ni atas tu, sampai atas tu abang kena bawah. Yang mana konon dalam cerita tu, abang dikejar, abang kan lari, abang kata golek jatuh sampai ke bawah. Okey. Sebelum abang dihempuk dengan batu di Zamarul ni dalam cerita tu. Okey. Okay. So dalam cerita tu, kru-kru kita dekat bawah. Abang dah di brief apa yang ada, abang akan naik ke atas dan abang minta abang punya budak propman seorang ni untuk teman abang di atas. Okey. Kemudian ada babak dalam cerita tu, Mak Mah akan datang selamatkan abang dalam keadaan berlumuran darah tu. Dan dia akan ada belakang abang lah kononnya. Okay. Tapi babak tu Mak Mah tidak dinampakkan daripada atas sana dia ketung ke bawah, tidak. Dia ambil sambung sampai kaki dia dan terus nampak abang je. Okey, faham. Maknanya Mama tak akan terlibat dekat atas tu. Okay. Okay, first master full shot abang, okay, good take. Okey. Okay, second shot dia nak ambil close up lah. Okey. Tapi close up abang kena duduk tempat yang sama. Okey. So bila abang duduk dekat atas tu, masa tu abang yang jadi nak berlakon, abang akan Toleh. abang jadi macam tu. Oh, check dulu. Cek dulu. Okey. Aku tiba-tiba datang rimau apa benda kan. Yang budak prop man aku ni masa full shot tadi dia ada atas. Bila time aku tight shot, aku punya ruang follow daripada bawah naik ke atas ni, dia tak ada, duduk kat bawah. Okey. Second take tu, bila abang buat, okay, standby Raja, standby, okay, rolling, camera roll, okay. Bila abang pun toleh. Abang toleh, abang nampak Mak Mah ada situ. Okey. Dia abang cakap, oh, okay, kejap lagi shot dia lah tu. Dia jatuh, dia sampai. Dia dah standby Apa? lah. Dia buat kat situ. Ah. Dia duduk, katakan ini lampu, Okey. dia takkan nampak punya. Sebab kalau kita duduk belakang lampu, muka kita akan gelap Ya, tu. Kita siluet nampak lah. kita punya, siluet tu kita akan nampak kita punya Badan lah, bentuk badan figure. je. Okey, aku tahu lah ni Mak Mah lah ni siapa lagi pakai baju macam tu. Okey. Ya kan, rambut panjang dia tu. Shoot, action. Abang pun jalan golek and cut. Okey, good take Raja. Sekarang you relax dulu, kita mau efek darah dulu kita bikin. Nanti Okey. kita ambil Mak Mah punya shot lah. Okey, Mak Mah, you masuk set. Mak Mah dekat bawah tu. Masa dia cakap good take tu saja, okey, standby, sekarang kita angkat. You Raja, you baring letak darah, sekarang Mak Mah angkat bangun. Okey, Mak Mah mana? Mama angkat. Mama dekat dalam van. Kita duduk kat van tu. Semua van, meja kat bawah ni. Habis siapa yang kat atas tadi?